Boleh tengok Ahmad Dalot depan-depan. Aku nak tampak tapi tak sampai Dalot tu. Dia pun memang hidup mati bola. Macam tu lah. Sebab tu bola dia pun boleh pijau. Betul. Support yang tinggi dapat daripada fan. Since dah lalang pergi sana kan, ada tak kau macam diberi peluang ataupun tiba-tiba terdapat peluang untuk macam dekat dengan mana-mana player? Ataupun memang benda tu kebetulan tiba-tiba, ataupun player paling dekat dengan kau lah, kau dapat merasa nampak dia daripada situ? Aku waktu orang Brighton tu, aku duduk belakang corner. Okay. Seat aku tu memang seat yang pertama lawan dengan Southampton tu, aku duduk kat atas Trafford End. So hang dapat tengok game lah. Hang dapat tengok game cantik. Tapi lawan dengan Brighton tu hang tak dapat tengok game sangat. Hang dapat tengok player. Nak dapat tengok game, tapi hang tak dapat baca game lah sebab hang tak nampak daripada jauh bola tu. Hang tengok daripada belakang. Tapi dekat dengan hang, time dia tengah warm up, Højlund, Casemiro, kan, siapa seorang lagi waktu tu 4 orang, Licha, Lisandro Martinez, Anthony dia tak main dekat corner sebab selalunya kalau dia nak warm up, depa akan main betul tepuk tangan dekat corner. Memang boleh kata semua player dekat lah. Boleh tengok Ahmad Dalot depan-depan. Aku nak tampak tapi tak sampai Dalot tu.